Macam mana saya boleh develop skill Building Information Modeling ataupun BIM? Dia bermula ketika saya bekerja sebagai draftman pada tahun 2017. Betul-betul lepas saya habis final exam, saya apply mana-mana kerja saya dapat, saya ambil. Itu yang kerja draftman tu. Ketika kerja draftman tu, saya belajar banyak benda. Saya belajar skill drafting, saya belajar macam mana nak menghasilkan lukisan mengikut keperluan industri. And then bukan setakat belajar lukis, saya keep explore that software tu. Sebab dekat company kan, software itu software yang license, so kita explore lah. Banyak rupanya fungsi-fungsi AutoCAD ni yang ramai tak explore. Macam kebolehan untuk buat 3D, kebolehan untuk buat orthographic drawing, kelebihan untuk buat data extraction. Banyak rupanya fungsi dia. So bila saya explore tu, banyak fungsi rupanya. And then lepas tu barulah saya start masuk ke Building Information Modeling. Rupa-rupanya banyak lagi software-software yang lagi hebat, yang boleh buat integration macam-macam.